Najati binti Nawawi ingin membuat resensi buku tentang hadiah bumi. Buku ini diterbitkan oleh Kadogawa Gempok Star dan pengarah buku ini ialah Kaulu. Buku ini memiliki 129 muka surat. Buku ini menceritakan tentang Akademi Momos yang memerlukan penaja baru. Selepas Alex tidak sengaja menyinggung perasaan seorang calon penaja, dia cuba membaiki keadaan. Tetapi lelaki itu seorang pengekspor besar buah-buahan yang hanya akan bersetuju penerimaan Alex untuk membiayai akademi mereka sekiranya Alex dan putera-putera yang lain berjaya menjual 6 jenis buah eksotik yang aneh ke pasaran Momos. Buku ini boleh dijumpai di rak komik 700.